Kenapa masih ada sesetengah orang cakap santan tu tak baik, kena kurangkan? Sebab mereka masih lagi berada di dalam bayangan santan tu ada lemak, kalori lemak adalah tinggi yang boleh menyebabkan kegemukan. Dalam santan juga ada lemak yang boleh meningkatkan kolesterol di dalam badan. Padahal, kalori hanyalah kalori. Kalori hanyalah satu unit untuk tenaga. Sedangkan badan kita ni bukannya kalkulator. Nak kena kira makan lemak 9 kalori, nak kena kali berapa gram. Karbohidrat dengan protein pula 4 kalori, nak kena kali dengan berapa gram. Tak. Badan kita ni lebih bijak daripada hanyalah sebuah kalkulator. Badan yang akan pecahkan lemak pergi mana, protein pergi mana, karbo pergi mana. Dan lemak yang kita makan takkan menjadi lemak di dalam badan kita, malah dia terus ditukarkan menjadi tenaga. Kolesterol pula memang dah ada dekat dalam badan kita. Bacaan yang anda tengok dekat klinik yang orang kata kolesterol tinggi tu adalah bacaan kolesterol daripada hati kita. Hati kita yang keluarkan kolesterol tu. Jadi kenapa nak kena takut dengan kolesterol? Sebab memang fitrah badan kita ni dia yang keluarkan kolesterol. Sebab apa? Sebab banyak hormon dalam badan kita ni memerlukan kolesterol untuk dibuat. Contohnya hormon kortisol, hormon testosteron, hormon estrogen, semuanya berasal daripada kolesterol. Kolesterol yang buat hormon tersebut. Jadi sudah sampai masanya untuk anda keluar daripada bayangan ni dan belajarlah ilmu yang betul berdasarkan kajian saintifik yang terkini. Semoga dipermudahkan.